Disebabkan ramai yang request nak resipi kuzi ayam, hari ni Nina akan tunjukkan. Dan tanpa rempah kuzi instant, resipi hari ni panjang sikit tau. Tengok sampai habis, okey? Jom. Blendkan semua bahan yang Nina dah tuliskan dekat atas tu. Tapi hari ni tak ada daun pudina tau. Dan lada besar pun Nina pakai apa yang ada je kat rumah. Okey, lepas tu kita kisar lumat-lumat. Selepas tu gorengkan juga kismis. Dan kalau boleh goreng sekali gajus ya. Nina pakai gajus roasted je ni. Okey, lepas tu kita gorengkan ayam ni separuh masak. Dah settle goreng, Nina ketepikan minyak. Minyak pula Nina masuk dekat pot ni. Hari tu korang tanya kan, nak beli pot minyak menggoreng ni dekat mana? Saya ada tapis lagi. Lepas dia siap goreng, terus dia tuang minyak tu dekat pot ni. Senang kan? Dan lepas tu Nina terus gunakan minyak haji, masukkan serai dan juga pandan. Lepas tu masukkan 4 sekawan ni. Terus masukkan bahan ni. Kita dah siap blend. Pastikan dia garing macam kita masak kari tu. Lepas tu teruslah masukkan bahan-bahan rempah kuzi. Ni dah siap tulis dekat atas tu. Pastikan semua bahan ni jangan tertinggal ya. Rempah kurma atau rempah biryani tu kalau tak ada boleh skip. Okey, dah garing. Ni masukkan sikit air. Kuzi ni dah ada mana manis tau. Masukkan juga gula melaka, garam dan juga perasa. Dah garing sekali lagi, baru nak masukkan ayam yang kita dah masak separuh tadi. Gaul-gaul rata, Nina tuang air sekali lagi. Dan Nina terus masukkan tomato puri. Sebab kita nak pakai masam-masam dia dari tomato puri tu. Dan juga yogurt, termasuklah susu cair ni, okey? Tapi sabar jap, ni belum jadi lagi tau. Dah siap gaul rata. Ini kita kena tunggu lama sikit sampai dia betul-betul pecah minyak. Kita tutup periuk sekejap. Dan tada, nampak tu dah cantik. Minyak dia dah naik, dia dah berkilat. Ya Allah, bolehlah kita plating. Jangan lupa masukkan kita punya kismis dan juga gajus tadi itu je. Dah siap ayam kuzi. Sudah habis? Sekejap. Berapa? 10? 9/10. Okey, itu saja untuk kali ni. Kalau nak resipi lain boleh komen kat bawah ya. Bye bye.